Assalamualaikum sobat. Sekarang ni pukul 1.34 pagi. Malam raya. Tak tidur lagi. Aku pakai tudung sebab nak pergi keringkan baju. Untuk video ni banyak skip sebab aku malas sebenarnya nak buat, tapi sebabkan nak moment tu aku terpaksa buat. Allah, ada aurat. Semoga video ni tak hamba. Dan semoga aku rajin buat video sampai hari raya pertama. Bye. Selamat menonton sobat-sobat semua. Cakap apa? Okay guys, hari ni kita nak buat cornflake madu. Caramel. Madu. Mana cornflake-nya? Tengah panas kan. Pergi tunjuk. Ni guys. Ni guys. Nampak tak guys? Tina akan masukkan tu dalam YouTube. Okay, fine. Okay, so kita hari ni nak masak Nak baking. cornflake madu. Caramel. Caramel ataupun madu lah, tak kisah. Sebab tak tahu tadi cakap nak madu lah, nak caramel lah kan. Pening. Jadinya bahan-bahannya ialah first dulang. Yang kedua, of course lah ada cornflake kan. Yang ketiga, ni apa ni? Kek cases. Mangkuk kuih. Mangkuk kuih. Okay. Lepas tu kita perlukan microwave. Kan? Microwave. Oven. Oven. Okay, jadinya kita nak baking apa tak? Nak buat cornflake madu. Jadinya korang tengoklah nanti apa hasilnya. Cepat kakak bagi tahu apa ni. Ini cornflake caramel. Ya, tengah buat apa? Tuang apa? Tengah caramel lah. Oh, pernah naik ayam? Gaul tau. Gaul. Tak apa kalau pecah. Jangan gaul. Sudah nampak tangan. Guys, ini masuk untuk susu. Hilang. Susu cup. Susu cornflake lah. Okey, sekarang kita nak bubuh apa ni nama cornflake. Buat ayat lengkap bubur konflik dalam mana? ni dia budak Gen Z kan budak Oh. Gen Z. Mami budak Yang tu tahu. Mama aja. Maaf guys. Ada masalah sikit. Bloopers. Jangan banyak-banyak. Aira dengan tu anak ni. Tak bangun ni? Tidur? Tak Mana bangun. budak tu? Hah? Tidur? Budaknya Tak berdiri. kan budaknya tidur dekat depan. Nak pergi mana Ji? Buka-buka ni. Tak dekat. Ha? Nak buka sama dengan siapa? Aku dah sediakan ayat. Sulu selo. Ada bonggol. Ah, air Aku dah sediakan ayat. dekat. Madu tak ambah. Cuba nanti. Jangan cakap dulu aku nak record. Tak payah rekod. Nanti aku blurkan muka kau. Baju dia dah betul. Aku nak blur-blur. Ini kita cakap dalam ni. Tuh. Biarkan orang tahu. Aku akan tulis dekat situ caption makcik 40 yang bertudung bergendi.
makcik 40 Aku pun tahun. bergendi. Tudung aku pun bergendi. Jom kita pergi rumah baru abang. Dia sekarang dah tak geng lah hidungan kita. Dia semenjak 2 menit. Dia banyak. Semenjak 2 menjak ni. Aku ish. Inilah orang kampung yang jaga. Asap. Tutup. Asap. Ni orang dia. Ni orang dia. Okey dah. Nanti aku akan bagi link dekat Facebook. Biar dorang tu. Suruh Abang Nijan share baik. Dah kesian orang kita kancil. Tak ada aircon. Buka tingkap. Seronok kau. Tak payah berhenti. Takut. Jangan anggap yang negatif lah. Janganlah. Kita anggap yang positif aja. Apa-apa saudara diputus air macam air tu. Diputus, dicincang. Tak putus pun. Kau nak macam mana pun. Jangan sentuh. Kita baik. Nanti kan dapat baik. Kecil manis. Kecil manis lah. Kan Adik tu baru tengok video. Gulanya dah makan saraf kota. Gula kencing manis. Dia makan semua saraf anggota kita. Lupa Najib. Nenek. Sabar. Ini rumah baru abang. Suruh ke tepi. Dia siapa ya? Dia siapa ya? Iyalah, dia siapa? Nak menang. Nak lagi, tak ada air lagi. Tak ada. Kereta kau? Ada kat tepi. Pergi ambil. Sekejap. Tanya apa bawa cikgu tu. Ni Ustaz Kamal lepo. Dekat betul lah, aku ingatkan jauh. Cerita kedengar. Sedekahlah Fatihah dulu cikgu awak. Ah, Ustaz Kamal tu kan sebelum cikgu awak. Dibah pun sama. Cikgu pengawas. Dibah dengan Najib pun sama. Hati-hati. Orang baik, kawannya orang baik. Amin. Keliling-keliling Ustaz. Tak, masalahnya lepas Abah, dia panggil dulu Ustaz. Ya. Ni siapa abang? Pergi puan buka sini. Kak buka kan. Tak tahu. Ibu tisu. Oh ya. Kan habis. Ada tak tanya? Nanti kan. Oi. Nanti keluar. Bawa. Jangan soto-soto bahu orang. Bayang. Tanya bayang apa gimana? Abang. Dari mana abang? Abang, selamat berbuka puasa. Cepat pilih. Adra, Abi Zayan, kakak. Tak apa. Anda tak layak. Cepat pilih. Adra nak mana? Okey. Sekali lagi. Adik. Masih ambil satu. Satu je. Okey. Kakak. Okey. Okey. Nah. Abi Zayan, ambil depan ni. Cakap apa masing-masing? Kau diam je semua? Terima kasih, Tina. Okey.
Ibu dah dapat. Banyaknya ibu punya. Ibu walaupun 2 tapi terbalur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di repair dia 50 okey. Duit juga. Kan bukan? Duit juga. Share ni, what I ni, share ni. Allah kata elok kita share. Share. Aku akan share nanti. Share ni. Salam. Sayang. Ya, Salam. Baik, ni contoh. Kau je boleh. Abang sayang. Kau je boleh, baik. Betul. Kau je boleh. Sayang. Aku akan ambil warna hijau. Aku akan ambil warna hijau. Aira sini. Warna hijau. Tak, kau betul lah. Warna hijau. Tengok bu, dia nak tu lagi. Warna hijau. Aku akan ambil warna hijau. Hijau tu. Aku anak soleha. Dia tu kasih RM1 baru. Tidak. 500. Tak. Bak seperti kata ibu, jangan petikaikan. Aku 6. Tak ah. Aku akan masuk ke dalam YouTube. Siapa suruh berdiri kat situ? Yeeha! Session ni. Wah ini. Terima kasih Eva. Tak pakai tudung. Terima kasih Eva. Amin. Amin. Anak tangan je. Tangan kau pun nampak. Sama tambah tahun lepas. Dah Zul. Tambah tahun lepas. Session ni. Wah ini. Cahaya. Nak ada raya. Ayo. Ini Jap sama. gambar kucing ni Ha? melambangkan apa yang saya rasa. Yang lain semua comel-comel. Ini je yang muka Ini macam comel lah. dia macam nak marah, macam nak tu, Ni macam comel lah. nak curi duit raya ni, nampak? Ni comel lah. Session ni. Wah ini. Wah pucat tahu. Wah pucat tahu. Session ni bu. Session ni. Esok salam Esok salam. Bye bye. Thank you. Session ni. Wah ini. Bukan. Macam meriah. Hah? Dah masak 10, berapa biji makan tu? Sana yang ada tulang lah. Tapi takut tak masak. Kenapa? Masak. Ibu nak 1/3 Tak tahu. Sambil melihat keindahan di malam hari raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Pak ni malam ni kita cabut kain Mana cabut, tak pakai langsung. tak masuk. Sebelum ni pasang. Apa perasaan Encik pertama kali beraya tanpa ayah di sisi? Di. Okey, itulah perasaannya tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Iya, aku sumpah aku dalam kamera ni macam Suzana. Ni tolong. Hari tu ibu Patutlah, aku pelik. Yes, alhamdulillah. Dah ni, ada. Alhamdulillah. Jangan kata aku lah. Aku nak buat kerja jap. Contohnya? Tak ada baik. Kalau dia taruh masuk bilik ni memang Contohnya? kita jumpa dia esok pagi je. Contohnya? Ha? Contohnya? Kemas tu. Kemas? Baik, yang penting kau jangan bagi dia lulus pergi bilik dia. Kemas? Memang bahaya kalau dia. Aku tak sihat. Sadalah aku nak pergi tu jap. Ha. Okey. Tak, kau nak aku tak ada kerja dah. Aku punya Aku job, punya aku thumbnail. punya job scope semua. Thumbnail YouTube aku muka kau dengan muka abang je. Nampak? Dia dah tak ada kerja. Aku punya job scope dah habis semua. Alright. Astagfirullahaladzim. Nenek. Kenapa aku pergi ambilkan kamera ni dekat Ayub kan? Dah tak ada JKTV ke ni? Esok.
Esok kita akan ada sesi JKTV. Lah, setan dah keluar kena kerusupan. Jadi. Hah? Jadi? Berjadi. Aku nak Okey, basuh botol mana? Cepat ni. Bye. Okey, aku buat ni jadi thumbnail. Letak macam tu je. Tinggi penuh. Alright. Jangan cakap dengan aku lah. Aduh. Ini kalau ibu tu ya. Tengok situ ada straw tak, Pak? Dekat ni. Astagfirullahaladzim. Ya. Kau malam raya minum air kelapa. Ha? Kucing nanti. Inilah kucing yang sebenar. Sama lah ni. Set-set lain ni pun lain air je. Tudung tu. Tak boleh dah. Baik je. Gimana? Aku penat lah. Penat duduk. Nak mandi. Pergi mandi. Tunggu peluhnya kering. Nanti kena panam. Habis dalam pada penat kau ambil je. Kau ambil je. Pandai lah. Si pandai ni. 3 minit. Ui, 3 minit je muka kau. Okey lah. Siapa? Mari kita tengok baju. Ini dia. Color chocolate virus siapa? Ish. Ele. Selamat raya. Ele. Suasana malam raya dekat lab. Belia. Tak ada bulan, tak ada bintang. Nampak? Bergerak. Lepas tu macam ni. Abang-abang motor. Okey. Dah undur. Lepas tu jalan. Outfit kita orang dari Faye, Andy, Okey je. Dengan Faye. Nanti ambil Nanti dari sini kau ambil Kau jangan naik dulu. Kau nyorok dekat sini. Kau nak dekat sini dulu. Lepas tu baru ambil. Tengok, aku nak pergi keringkan baju. Siap lilit weh. Siap lilit. Betul tak ada orang sana? Kalau tak mesti masih ada orang lepak. Lagi cawan yang perlu disettlekan. Okey sobat, kita dah sampai ke destinasi kita, iaitu kedai Dobi. Kita orang macam assume sikit tau. Ataupun tak ada. Tapi tengok Tengok ni. Berapa deretan kereta yang pergi membasuh atau mengeringkan baju, termasuk kita orang. Tapi ramai gila weh. Aku macam tak boleh print. Sekarang pukul 2 kot. Kenapa diorang tak mandi lagi? Kenapa diorang tak tidur lagi? Lepas ni sobat, kita orang nak pergi
Nak pergi apa nama? Nak pergi 7E. Baik siap Dah lah. Pukul berapa sekarang? Tunjuk jam. Nampak ke? 2.52 2.52. 2.25 Tengok orang yang cakap jam pun dah tak betul lagi. Macam mana? Okey sobat, kita orang dah balik daripada 7E dan ambil baju, dan aku nak reveal apa yang aku beli dekat 7E. Tada, wig. Ada kawan aku kata dia sedap. Jom kita siapa kawan aku. Oh, dengan ni aku beli ni. Sumpah baru discovered. Tapi dia nama situ memang semua sedap. Memang sedap, tapi kita orang baru nak try sebab mahal. Weh, brand ni mahal. Aku tak tahulah 7E yang mahal ke ataupun ni mahal. 7E. Sumpah semua orang boleh dengar ada orang berak sekarang ni. Tak payahlah cakap. Ini yang ori punya. Yang ini toye. Toye dia sedap doh. Ori dia sedap. Tu kalau Sedap ori doa. time tengah pening-pening. Sedap. Orang nak asam-asam. Time pening-pening nak ringan-ringan. Sedapnya. Ni sekejap aku tunjuk. Ui, sedap doa. Tak sedap mana. Dengar cerita kena penyakit yang kena kuarantin, betul ke? Oh, bukan deh. Tak suka orang buat-buat cerita. Tak suka buat cerita, tak apalah, Allah tahu deh. Apa je yang dia beli? Oh, ni yang ori punya. Lihat. Dah habis? Dah habis? Lihat. Okey. Walaupun aku dah tahu rasa dia macam mana, jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sumpah sedap dia. Dia campak. Madu dekat abang kan apa? Kenapa kau yang Kenapa? Alah, dia dah buat orang lain nangis. Dia balik siapa? Mana ada? Siapa suruh akak nangis? Habis tu ingat orang tak tengok story tu. Yelah, siapa suruh akak nangis? Kau tengoklah dia suruh aku yang ambil. Dia ni tak apa-apa.